Nilai yang saya lihat pada Tuan Hanafi ni, yang utama ialah nilai untuk memberi semula kepada masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk wang ringgit, tetapi dalam bentuk khidmat kepada manusia lain, masyarakat, dan juga ilmu yang bertahun-tahun beliau kumpul, eksperimen dan kaji sendiri, dan menyebabkan beliau seorang pakar dalam bidang penternakan ikan kelah terutamanya, tilapia dan juga udang. Dan bukan semua orang boleh ada sifat keterbukaan untuk menyumbang ni. Sebab semua ni boleh monetize. Tapi Tuan Hanafi ni bukan orang yang memandang hanya pada sudut wang ringgit tu, tetapi charity ni dia sebenarnya menabung untuk akhirat. Macam duit kita bagi di dunia ni nampak macam berkurang dalam bank kita. Tapi sebenarnya duit yang berkurang tu kita transfer QR ke akaun akhirat.